Okey, highway Pasir Gudang ni dia dua perkara lah yang orang, selalu bangkitkan. Nombor satu, yang zaman dulu tu, highway ni berlubang. Ingat tak, yang awal-awal dulu, highway ni jalan dia berlubang. Biasanya asal bulan 11, 12 memang masa tu lah, lubangnya banyak dan banyak peristiwa-peristiwa kemalangan. Ada yang ngeri ketika itu. Dan hingga ada orang cakap kalau highway Pasir Gudang yang berlubang tu, kalau kita termasuk ke lubang highway Pasir Gudang, dia akan tembus ke apa ni, lubang highway kat Segamat pula. Macam itu pula. Dan sampai begitu sekali. Yang kedua, soal jam, kesesakan lalu lintas. Dan yang ketiga tu soal lampu. Itulah tiga perkara. Dan soal-soal ni lama dah saya timbulkan. Dan yang pertama tu memang yang paling menyayat hati adalah jalan berlubang. Dan saya sentiasa bercakap dalam saya punya dewan, dalam mesyuarat dewan pun saya pernah bangkitkan soal tu. Apatah lagi dalam mesyuarat tindakan daerah. Itu memang saya sentiasa bangkitkan lah. Dan hingga kan ketika KSU Datuk KSU lah, KSU Kerja Raya dahulu. Dan Kerja Raya datang buat lawatan di highway Pasir Gudang. Kebetulan tu saya pun kenal jugalah. Saya panggil dia Datuk Pat Badrul. Dan dia pun lihat keadaan tersebut. Dan sebahagian lubang dia bagi peruntukan lah juga. Untuk menyelesaikan masalah berlubang dan juga soal turap semua di highway Pasir Gudang. Dia dah bagi bajet, saya ingat ketiga tu dalam 12 juta untuk dia repair. Tetapi perkara tu masih berlaku juga. Bila hari hujan, itu tu akan berlaku lagi jalan-jalan berlubang. Dan akhirnya saya minta supaya carilah satu kaedah ataupun teknologi yang apa sekalipun lah, supaya jalan tu apabila diturap akan tahan lama. Itu yang akhirnya pada tahun berapa tu, pada bermula tahun lepas lah, mereka menggunakan apa ni, kaedah CRPR itu. Saya pun tak berapa faham juga teknikal ni. Dan dia gunakan priming dengan simen konkrit juga ketika itu. Dan akhirnya benda tu dia berjaya untuk mengurangkan jalan-jalan berlubang. Tapi tak semua dia dapat selesaikan, sebab teknik tu pun mahal juga, bukan murah. Dalam beberapa untuk turap semula saja, saya ingat mesti juta jugalah, 1-2 juta untuk dia selesaikan masalah kawasan yang berlubang. Dan ketika itu ada 3 spot. Dan satu spot dia dah settle, ada 2 spot. Dan saya hantar surat kepada Exco Kerja Raya, YB Fadli, untuk menggunakan jugalah teknik CRPR tu. Saya pun tak tahu. Cuma saya dengar dia orang cakap begitu. Dan minta 2 lagi spot untuk diselesaikan soal apa ni, penggunaan CPR. Dia boleh tahan dalam 3-4 tahun biasanya. Dan perkara dia dah jalankan, hingga kan kita lihat dah kurang lah, banyak. Kalau kita perasan, banyak juga kurang dari segi jalan-jalan bawah. Dan tak ada dengar lagi apa ni, rim kereta, rim motor, dan juga kemalangan jiwa berlaku dah. Tak ada yang apa ni, melibatkan jalan-jalan berlubang. Itu dapat ada satu kejayaan lah. Tetapi masalahnya kita dalam sistem pelebaran jalan. Proses pelebaran jalan pula berlaku. Itu bila kita jalan tu tak berlubang, nak lebarkan jalan pula. Lagi sekali lah kita akan hadapi tentang masalah highway Pasir Gudang lah.